malam 27 Ramadan. Sekarang ni jam pukul 3.23. Bayangkan dekat Madinah ni, kawasan-kawasan ni 3.23. Tengok macam mana punya ramai orang, subhanallah. Tu. Ni malam 27 Ramadan. 3.30 lah, senang sebut sikit. Sebab malam-malam ganjil ni jadi malam-malam yang malam 10 malam terakhir. Lepas tu malam ganjil lagi. Semua memang dah jadi suasana kat sini 10 akhir Ramadan. Terutamanya lah, kalau Ramadan tu sendiri pun meriah dah. Bila 10 akhir Ramadan ni, malam tu boleh katakan malam tu tak tidur. Tak tidur tu macam mana? Daripada asar, iktikaf kat masjid, buka puasa, maghrib, Isyak, tarawih, lepas tu lepak kat masjid, iktikaf, tahajud. Dia ada macam tahun ni, dia setiap tahun dia tengoklah berapa rakaat tu dia akan umum. Macam tahun lepas, tahun ni lebih sama, 10 tarawih, rehat, 10 tahajud, tambah witir 3. Witir tu pun witir saja dekat setengah jam. Jadi total akan habis tu, tarawih akan habis lebih kurang dalam pukul 10, lebih-lebih sikit. Rehat dalam 2 jam, tahajud pula akan habis dalam pukul 2.30 kat pukul 3. Lepas tu dah habis, kalau katalah habis pukul 3 keluar masjid dudam-dudam, sahur, subuh. Lepas subuh tidur. Dia jadi orang kata apa? Orang kata dia jadi suasana akhir Ramadan tu dah jadi macam tu. Tak tidur malam. Siang pagi tu sunyi je semua. Tapi subhanallah, meriah. Siapa yang dah pernah mai tu, dia pernah rasalah pengalaman tu. Mailah 10 akhir Ramadan. Kalau siapa mai, mesti dia akan rasa nak mai lagi dan lagi. Saya dah dekat setahun dah cakap benda ni. Sebab pengalaman tahun lepas, repeat lagi tadi. Tahun lepas duduk kat Mekah sebulan, tahun ni duduk kat Madinah. InsyaAllah tahun depan pun akan repeat, mungkin akan duduk kat Madinah. Sebab nak, dia ada vibe yang seronok lah, subhanallah.